Okay, let's go. Assalamualaikum hampa, jumpa lagi dalam Kak Jah punya channel. Sebelum tu hampa jangan lupa subscribe nah, supaya Kak Jah lagi semangat nak buat video. Ni kita ambil daun kari. Hampa cuba teka kita nak buat apa dengan daun kari ni. Selalu daun kari ni sinonim lah dengan gulai ataupun kari. Ni Kak Jah buat gulai ni pakai ikan nyok-nyok. Kita tempat hampa panggil ikan apa? Tempat Kak Jah panggil ikan nyok-nyok. Hari ni kita nak buat kari kita tak mau pakai kari serbuk yang kita beli kat kedai. Kita nak buat sendiri. Kita punya rempah kita tu. Dulu orang panggil rempah giling, orang Toto. Dan ni kita pakai blender lah buat giling. Tak ada dah dekat tempat kita ni. Ni Kak Jah siang ikan. Orang dulu buat rempah sendiri lagi sedap. Ni bahan-bahan yang kita gunakan untuk buat kita punya rempah kita. Kita pakai cabai kering. Kita ada kunyit hidup, rempah biji, cinta manis, bawang dengan bawang putih. Ni ikan yang kita basuh tadi tu. Semua bahan tadi tu kita blender sekali semua dalam tu. Ni bahan-bahan untuk kita menomeh. Boleh tengok lah. Kita pakai herba campur. Kita boleh tomeh kita punya bahan-bahan tu. Daun kari kita, bawang merah kita, ada bawang putih dengan herba campur kita. Tomeh sampai naik bau. Dah naik bau, kita boleh bubuh kita punya rempah kita tu yang kita blender tadi tu. Lepas tu kita masak rempah kita ni sampai naik bau, sampai pecah minyak. Okay, ni kita bubuh air sikit-sikit. Pecah minyak sikit, kita bubuh air sikit. Kita bagi mendidih sikit lagi. Lepas tu sambil-sambil tu kita bubuh asam jawa. Gulai ni dia kena masam sikit, baru sedap. Ni dah kering dah kita punya rempah. Kita kacau-kacau sikit, bagi kering sikit lagi, bagi pecah minyak sikit lagi. Ni dah pecah minyak, dah kering kita punya rempah. Dan kita boleh masukkan santan kita. Kak Jah tak pakai santan nombor 1, nombor 2, nombor 3. Kak Jah pakai santan nombor 1 terus. Masuk ke dalam tu sebab Kak Jah beli yang siap dah. Ni kita boleh tambah air. Sebab santan ni dia pekat. Santan pekat. Air ni kita agak-agak lah dengan ikan. Dah kita punya kuah kita mendidih tu, kita boleh taruh lah ikan kita ke dalam kita punya kari kita. Dah tu kita boleh lah masukkan garam, serbuk perasa lah. Okey, dah mendidih kita punya kari atau gulai kita ni. Minyak pun dah naik dah. Kita boleh masukkan kita punya buah tomato, dengan kacang bendi kita. Bahan orang kata penambah selera kita. Ni kita kacau-kacau sikit bagi kita punya tomato dengan bendi kita ni orang kata mesra dengan kuah gulai kita tu. Kita kacau-kacau sikit. Kita biar asat bagi minyak tu pecah. Gulai kita akan nampak menarik. Okey. Ni kita punya gulai kita pun dah siap. Rasa semua masin, masam semua cukup. Bolehlah kita hidangkan lah.
Okey, dah siap kita punya kari ikan nyok-nyok homemade. Hampa boleh cuba dekat rumah. Memang sedap. Sedap daripada serbuk kari yang kita beli dekat kedai. Hampa cubalah. Okey noh. Kita jumpa lagi di next video. Bye. Assalamualaikum dan selamat mencuba.